Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Encik Hasif. Wey, hari ni Encik Hasif kata kita nak pergi ke Masjid Puncak Alam. Puncak Alam Puncak Alam bro, Puncak Alam. Kita dah cuti lagi. Puncak Alam negara ke daerah. Wish, traffic hari ni boleh tahan lah. Weh, ramai nak balik. Harap kita orang sampai awal ni senang sikit lah parking apa semua kan. Let's go. Sampai. Ada Abang Marilla tu. Marilla, baik. Dia tak suruh ke kanan. Ya tu. Kan. Rasa macam VIP lah. You straight lah. You Mungkin sebab nombor plate kereta kau kot. Kita mahal jom. Okay, kita orang sampai lah. Wish, VIP tu. VIP dekat gila. Baik tu. Wish, jom tengok apa dia. Kita nak pergi berlari ni. Event. Wish, boleh ambil mana je ke? Ikan. KK bu. Kau nak ni? Siapa-siapa yang nak bayar zakat? Pecel. Ni nak full miss ulang. Boleh. Ada kurma. Sampai ke 11 dan satu lagi highlight penting semua orang boleh datang di pentas ni. Sen lagi baju perempuan kita cari ibuan. Berada di pentas depan ni. Okay guys, so siapa nak dapat pahala korang boleh tengok slot tu. Tapi kalau kaya-kaya tu korang sedekah sehari 30,000 sehari. Boleh lah bayar daripada bayar MyB korang tu kan. Sedekah lah. InsyaAllah ni sampai akhirat lah pahala. MyB sampai mati habis. Ini harga Azia tu. Azia baru. Azia Rahmah 22,000. Lagi murah mak. Baik bagi orang makan kan. Gila mak. So sebulan berapa ni? Agak-agak masjid punya ni?
So sebulan lebih kurang approximately 900,000 lah. So banyak sangat. Tapi tak apa. So korang kalau ada, tak apa, sehari pun tak apa, RM15 satu slot. Takkan RM15 tak boleh kan? Tak nampak. Tak apa lah, mampus lah. Tapi ramai tu. Kita ramai. Ramai-ramai. Mana Ya, hari tu dulu aku datang sini awak aku pakai luar ni tu. More dia dah macam Ramai-ramai. Boleh. Uish, ada Suhail. dia macam apa? Macam dia jauh tahun lepas aku. Ada Suhail. Ada apa? Abai Mashi kita. Abai Mashi. Nasdi. Uish. Ya ke apa? Serius betul abang ni? Ha? Serius betul? Uish. Memang macam ni. Oh, memang macam ni? Bang, macam mana bang masjid tadi bang? Masjid ni, masjid Puncak Alam Masjid Puncak Alam bang. Okey, masjid dia iftar dia aku tak pergi. Kawan kata makanan okey lah. Kena banyak. Lepas tu dia punya masjid dalam ni memang sejuk lah. Sejuk gila beku lah. Luar pun aku try sebenarnya apa, keluar tadi ada dia punya apa, memang okey lah, tak adalah panas sangat. Sesuai lah untuk yang dalam keadaan yang ramai-ramai yang tu, tak adalah panas sangat, sejuk. Dia punya imam pun bacaan nice. Mantap. Tadi bacaan lagu dia lagu apa kan? Jarkai. Aku pun tak tahu lah. Nahwan. Nahwan. Juzuk 4. Juzuk 4. Sorry aku tak tahu. Oh, tak tahu pula. Okay, sorry. Tak apa, yang tu kita keseimbangan Encik Asif. Lepas tu lagi. Tadi tak ada ambil more ada. Dia ada bagi bubur, bagi roti, air tu. Memang dia punya servis memang mantap lah. Dia punya kru dia memang terbaik lah. So mana-mana yang nak cuba try Masjid Puncak Alam, boleh turun lah. Daripada pastikan datang awal. Parking memang pack. Berapa abang nak bagi bintang bang? Daripada 5 bang? Daripada 5? Daripada 5 4.5. Apa? 4.5. Lagi 5 tu sebab lagi aku main 0.5. Lagi 0.5 sebab aku tak dapat masuk dalam. Skill issue bro. Skill issue. Aku nak sejuk tu. Tapi luar pun sejuk guys tadi. Okey lah. Tu je lah. Kau bawa lampu RGB dia? Lampu RGB? Ada lampu RGB ya? Lampu yang biru-biru tu? Biru-biru. Tak, aku belakang lagi. Belakang lagi? Oh, skill issue kan. Tak boleh apa lah. Bawa salur aircon yang warna biru tu lah. Okay, sekian daripada Encik Suhail. Mari kita tanya Encik Asif pula. Wah. Encik Asif. Jangan dekat-dekat. Saya tak ada mic, so kena dekat-dekat sikit. Tak dengar. Okay, Muka macam Pak Sojun kan? Ya, ada soalan? Macam mana masjid tadi bang? Aduh, asal tak ada muka ni. Per 10, 9. Per 10, 9 satu sebab kau per 5 ya? Tak dapat. Imam bacaan sedap. Daripada solat isyak sampai tarawih orang buat 8 kan. Janganlah expose dulu. Jangan expose 8. Sabar 8. Dah 8. Lepas tu pergi tanda sama. Tapi tu. Lepas tu iftar sedap. Walaupun ikan nasi pedas, tapi ada spoil sikit lah waktu kita orang makan. Makcik tu Nanti kita simbol belakang kamera. Tak apa. Kalau makcik tu tengok makcik terbaik. Lepas tu pergi More sedap tapi malah ambil bagi orang lain ramai tu, ramai gila tu. Orang lain lagi perlukan. Kita iftar luar. More luar. Tak apa. Kita bagi orang yang lebih perlukan. But overall korang boleh datang. Lepas tu kalau nak iktikaf pun boleh. So pergi iktikaf kat situ.
Ya. Macam lebih pada hidung je. Ini tak betul. Bahaya. Oi, baru TRX. Baru TRX. Baru TRX bukan? Fake. Ah. Ini fake je. Oh. Cuma Beli kat India. beli kat Temu. Oh. Temu. Ah. Buka-buka Android. Ah. Android 14. Tengok situ ada promo. Betul. Ada promo 5%. Jangan banyak-banyak, kalau banyak-banyak rugi lah. Tak balik modal lah orang cakap. Kalau dia bawa khas lagi lebih lah. Tak dengar. Jangan dapat sangat pun. Sikit kata tu okey. Kata-kata lah. Ini yang agama punya. Ikutlah apa nak cakap. Agama ke? Boleh juga beragama ni, bulan berpuasa kan. Kata-kata orang baru puasa kan. Moga kita keluar daripada bulan puasa ni dengan lebih baik daripada sebelum ni lah. Sebab aku teringat apa hadis Nabi kata, dia kata, dia dah dalam ni, balik lah aku. Apa? Ya, aku tak tahu tu hadis palsu ke. Budak Hira, tolong Tak apa. Kita ada budak apa? Budak SMA ada. Budak SMA betul yang hadis Nabi aminkan 3 doa malaikat Jibril. Pernah dengar? Kan, pernah dengar kan? Dia kata 3 Ada ke? 3 doa tu dia kata apa? Ada. Yang keluar daripada bulan puasa tapi dosa dia tak diampunkan. Yang bila dengar Nabi nama Nabi tapi dia tak selawat balik. Itu lagi anak derhaka ke tak silap aku lah. Kita boleh rujuk pada pakar-pakar yang lain. Dan yang pegang kamera juga. Saya kedai-kedai dia ada tak? Saya sekolah biasa. Budak stam. Budak stam belajar lah. Tapi ingatlah. Macam tu lah, konteks dia macam tu lah. Dia 3 doa tu lah yang Nabi amin. So semoga kita dijauhkan lah daripada 3 yang Nabi aminkan celaka. Wish, aku rasa aku nak post ni kat status lah. Baik. Okay lah, sekian wabillahi Dan taufiq wa sekejap, hidayah. sabar. Belum lagi? Moga kita semua time raya kurus lah. Itu yang aku nak. Tengah diet tu. Alah. Ini necessity tu. Necessity kan. Kurus sikit tu. Nak kurus mana lagi? Ada jual lain. Oh, nak jualan sikit. Ya, kau cover pakai ni, pakai apa, jambang ah. Alamak, jambang pun tak ada. Oh. Misai pun tak sambung. Nampak kan? Nampak. Mana jambang? Ya. Dah nak kena tutup kan? Ha. Sap.